Kerajaan terbuka menerima sebarang kritikan berhubung perluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST yang akan berkuat kuasa mulai 1 Julai ini. Namun, setiap pandangan tersebut mesti dibuatkan berasaskan fakta, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menegaskan sebarang keputusan berhubung perluasan skop sistem percukaian berkenaan dibuat tanpa membebankan majoriti rakyat. Apa yang dibangkitkan mengenai SST? Saya lihat ada beberapa mahasiswa mengeluh katanya kadar elektrik naik. Saya tak faham apakah benar dia terkesan. Umpamanya jika ada universiti mengenakan kadar elektrik bagi mahasiswa. Kalau benar, itu kita harus betulkan dan yang saya tahu universiti awam dikecualikan. Jadi hal-hal ini disebar kerana kebebasan itu jadi ruang fitnah, ruang maki hamun. Dan saya harap saudara-saudari, adik-adik kita atau anak-anak kita tolong berikan fakta. Saya tidak ada masalah orang menegur dan mengkritik, katanya di petik Harapan Madani. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Perdana Menteri JPM pada Isnin. Yang turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Perluasan SST yang bermula hari ini dijangka menyumbang tambahan RM5 bilion kepada ekonomi negara dalam tempoh setahun yang akan digunakan kembali dalam bentuk bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA. Dalam pada itu, PMX turut menegur segelintir mahasiswa yang mendakwa bakal berlaku kenaikan kadar elektrik akibat pelaksanaan SST. Anwar yang juga Menteri Kewangan mengingatkan golongan muda agar tidak menjadikan kebebasan bersuara sebagai medan menyebar fitnah atau maki hamun. Kalau kita kata kita ini pejuang mahasiswa dan concise of the majority, maka suara kita mestilah mewakili nurani rakyat. Tetapi kadar elektrik hanya naik bagi kelompok pengguna teratas iaitu 10 hingga 15% tertinggi. Adakah mahasiswa benar-benar terkesan? Soalnya dipetik Harapan Daily.